Hai semua, Assalamualaikum. Bersama Bro Nyam dalam Hazinian Channel Studio. Ilmu baik kita kongsi. Hari ini saya akan membicarakan satu topik yang tidak asing daripada kalangan-kalangan runners di luar sana. Tak kisahlah korang pelari-pelari pemula maupun pelari-pelari yang berpengalaman, iaitu satu topik yang hangat diperkatakan, bagaimanakah cara sepatutnya berlari easy run yang betul? Apakah pace yang sesuai berlari easy run? Easy run, steady run, recovery run, tak kisahlah apa nama korang panggil sekalipun. Yang paling penting korang perlu faham, kebanyakan latihan yang saya sebutkan tadi adalah sejenis latihan yang banyak kita lakukan dalam program latihan yang kita buat. Kiranya macam sejenis majoriti latihan yang kita lakukan. Jadi apakah makna easy run yang sebenar? Berapa jauh dan berapa lama tempoh berlari easy run yang sebenar? Yang paling penting, berapakah pace yang sesuai kita berlari easy run ni? Jadi dalam video ni saya akan hurai dan jelaskan bagi korang betul-betul faham makna easy run yang sebenar. Kalau korang nak tahu, korang kena tengok video ni sampai habis. Let's go. Kalau ikutkan, saya memang tak tahu bagaimana cara anda berlatih, tapi saya nak kongsikan kepada anda semua bagaimana cara saya berlatih, apakah pola latihan ataupun program latihan yang pernah saya ikut pada satu ketika dahulu. Program latihan yang saya pernah ikut agak keras. Agak keras di sini saya masukkan seperti latihan high intensity lebih daripada low. Dalam satu minggu latihan yang saya ikut, high intensity memang program latihan yang kebanyakan para runners di luar sana sangat suka, sebab dia satu jalan yang shortcut untuk kita nak capai satu target yang kita nak. Kalau kita nak jadi laju, kita kena ikut pola latihan sebegini. High intensity seperti fast interval, hard tempo, long run. Ini adalah sejenis high intensity yang agak keras. Kalau kebanyakan para runners tak hati-hati ikut program latihan sebegini, risiko untuk kecederaan memang tinggi. Jadi anda perlu tahu, adakah anda sesuai untuk ikut ataupun tidak. Kalau ikut sebetulnya guideline yang diajar oleh para coach di luar sana, sepatutnya pola latihan adalah high intensity tak boleh lebih daripada low intensity seperti easy run dan steady run. Kalau ikutkan kedua-dua jenis latihan yang saya sebutkan tadi seperti easy run dan steady run, sebenarnya memberi improvement yang banyak kepada para runners kalau korang betul-betul kenal cara latihan sebegini. Jadi ambillah peluang untuk kenal dua latihan easy run dan steady run kalau anda nak nampak perubahan yang banyak dalam korang punya larian. Apakah makna easy run? Secara umum, easy run ni dalam kata mudahnya sejenis latihan yang kita boleh kawal effort itu dan sejenis pace yang kita lari sangat-sangat selesa. Kata mudah lain adalah pace yang kita boleh buat borak dengan kawan-kawan kalau kita berlari. Berapakah masa dan jarak yang sesuai berlari easy run ni? Kalau ikutkan, memang tak ada limit untuk korang berlari easy run ni. Korang boleh lari sesuka hati yang korang nak. Korang nak lari sikit, korang nak lari banyak, korang nak lari jarak pendek, korang nak lari jarak banyak, ikut suka hati korang. Yang penting korang punya pace yang sesuai berlari easy run tu lebih penting daripada masa dan jarak. Nanti saya akan ceritakan pace yang sesuai. Tapi kalau korang punya program latihan mempunyai high intensity, kiranya ada campur low dan high dalam korang punya program latihan mingguan, biarlah easy run lebih banyak daripada high intensity yang saya masukkan di sini. Benda penting berlari easy run ni sebenarnya ditentukan oleh berapa effort yang sesuai anda berlari. Secara teori, kalau anda perlu berlari easy run ni, anda perlu berlari easy run sepanjang tempoh anda berlari tu. Bukan bermaksud saya mengatakan anda perlu berlari easy run dalam tempoh jarak marathon 42 kilo. Bukan bermaksud saya menggalakkan anda berlari easy dalam ultra marathon 24 jam dengan easy pace tu. Asalkan anda berlari jarak jauh sebegitu, tak pengsan, dah kira okey lah tu maksudnya. Jadi apakah tujuan easy run yang sebetulnya? Korang tahu tak apa tujuan easy run tu? Easy run yang kita kenal sebenarnya berperanan memberi impak kurang stres pada badan kalau kita berlari. Selain daripada itu, kalau kita rajin buat easy run, sebenarnya ia memperbaiki aerobik asas mileage. Ia juga akan dapat memperbaiki kita punya kapasiti aerobik dan sistem kardiovaskular, sekaligus akan dapat menaikkan dan meningkatkan kita punya speed dan endurance ketika kita lakukan hard workout. Tujuan lain kenapa kita buat easy run, easy run sebenarnya sama seperti recovery run. Ia sebagai bentuk macam cermin. Apa yang recovery run ada, easy run pun ada. Ia membantu proses pemulihan otot sekaligus dapat jimatkan masa kita dalam program latihan. Tak perlu kita nak tunggu recovery run. Kiranya kita dapat dua benda dalam satu masa, iaitu easy run dan juga recovery run. Berapakah pace yang sesuai berlari easy run ni? Itulah kecantikan berlari easy run ni. Anda boleh tentukan pace yang sesuai anda berlari easy run ni. Ada masa anda boleh berlari laju, tak boleh perlahankan pace easy run tu. Pelik juga, kenapa kita tak boleh nak perlahankan pace easy run sedangkan kita boleh je nak berlari laju kan? Itulah kebanyakan halangan para runners di luar sana. Bagi pendapat saya, punca dan halangan kebanyakan para runners tak boleh perlahankan pace ketika melakukan easy run adalah disebabkan
dua faktor ni, iaitu teknik larian dan kita punya form larian. Dua benda ni jadi punca masalah kenapa para runner susah nak perlahankan pace dan susah nak kenal pasti easy pace yang sesuai ketika berlari. Kebiasaan ketika kita nak perlahankan pace, kita punya form akan teruk, betul tak? Kita punya teknik larian juga akan memang nampak macam unnatural. Itu menjadi kebiasaan untuk para runners di luar sana. Ia menyebabkan easy run kita tak menjadi lebih produktif. Tapi kalau anda boleh kekalkan form dan teknik larian yang betul ketika berlari easy run, jadi anda boleh perlahankan pace tersebut. Tapi bagi kebanyakan para runners yang tak boleh, itu menjadi halangan, susah nak perlahankan pace dengan teknik yang betul. Secara jujurnya, ikut pengalaman saya pun satu ketika dulu pernah cuba nak berlari easy pace dengan pace yang perlahan. Form agak unnatural, bukan biasa yang kita lakukan. Ia sebenarnya memerlukan komitmen disiplin yang tinggi. Kita perlu setkan sendiri bagaimanakah kita punya form larian tersebut. Kita perlahankan pace, jadi kita kena jaga kita punya form dan teknik larian ni. Memang semua orang susah pada mula-mulanya, tapi kalau kita dah biasakan, kita jaga kita punya form, kita jaga kita punya teknik larian, lama-lama kita dah terbiasa. Kita dapat membiasakan kita punya pace yang perlahan dengan teknik larian yang betul. Ingat, kalau kita jaga teknik larian ketika kita perlahankan pace, lama-lama kita akan jadi biasa. Jadi kita punya form dan kita punya rhythm, teknik larian kita akan nampak smooth, akan nampak selesa, akan nampak natural bila berlari. Ia memang tak nampak dalam masa yang pendek. Kita perlu keep practice supaya dapat momentum yang kita nak tu. Ingat, disiplin, komitmen yang tinggi, InsyaAllah anda dapat teknik larian yang betul untuk perlahankan pace larian. Memang bukan benda mudah. Kebanyakan para runners di luar sana selalunya nak jaga form sepanjang larian easy run, tapi akhirnya memang tak dapat easy run yang betul. Lalas sekali memang terlajak bukan easy run dah jadinya. Form dah hancur, teknik larian kita dah lari, kita pun dah rasa macam long line, lama-lama tak jadi easy pace dah jadi high intensity, dah jadi macam hard tempo dan sebagainya. Untuk elakkan benda ni berlaku, anda perlu faham asas dua benda ni, iaitu peringkat larian dan juga zone. Di luar sana memang banyak sumber untuk menentukan heart rate zone. Ada yang heart rate reserve, lactate threshold, dan ada beberapa latihan heart rate yang lain. Tapi untuk video ni saya nak anda kenal lactate threshold. Apakah penting dan apakah kelebihan kalau anda berlari menggunakan LTHR, lactate threshold heart rate. Perkara pertama yang anda perlu kenal adalah lactate threshold. Nama lain kita panggil LT, iaitu perubahan daripada aerobik ke anaerobik. Itu adalah fasa di mana lactate threshold berlaku. Cara nak dapatkan lactate threshold ni, anda boleh setkan kepada jam Garmin anda, ataupun ada jam-jam yang lain menggunakan lactate threshold zone untuk tentukan value lactate threshold anda. Anda boleh berlari 30 minit all effort untuk tentukan lactate threshold anda. Daripada value yang anda dapat, anda boleh kenal zone. Nanti saya akan berikan link di bawah untuk anda letak value. Jadi daripada situ anda boleh kenal zone-zone yang ada dalam Joe Frail punya website. Joe Frail adalah seorang coach yang memperkenalkan zone dalam lactate threshold. Anda boleh pergi lebih detail untuk saya terangkan. Untuk video kali ini, saya nak anda fokuskan kepada zone 1 dan zone 2 dalam lactate threshold zone. Untuk tentukan heart rate zone, anda boleh dapatkan value daripada anda punya 30 minit effort yang anda lari. Daripada situ anda boleh tentukan zone 1 dan zone 2. Ikutkan LTHR untuk zone 1 adalah kurang daripada 85%. Untuk zone 2 adalah 85% ke 89% daripada LTHR anda dapat tadi. Daripada sini anda boleh tentukan zone heart rate. Bila cakap pasal pace pula, kita boleh tentukan pace melalui FTP, Functional Threshold Pace. Daripada sini anda boleh tentukan zone 1, zone 2. Zone 1 pace berapa, zone 2 pace berapa. Zone 1 biasanya kurang daripada 129%. Zone 2 114 ke 129%. FTP ni kebiasaan dilakukan oleh kebanyakan para atlet basikal, para atlet triathlon di luar sana menggunakan watt power lah kiranya. Kebiasaan daripada situ, daripada pace, daripada running pod yang dipasang di kasut, sinkronis daripada heart rate zone, chest strap. Dari situ anda boleh dapatkan dua dalam satu, heart rate dan juga power watt dan juga pace. Tapi kalau anda tak ada, tak apa, anda boleh tentukan melalui heart rate zone dah cukup. Dari situ anda boleh dapat pace yang anda inginkan. Tapi anda kena tahulah dia punya range heart rate dan juga pace yang sesuai. Contohnya LTHR yang dia dapat adalah 165 BPM. Kira-kira pace ni adalah 4.27 minit per kilometer. Ikutkan zone 1 adalah 119 BPM. Pace ni adalah 5.45 minit per kilometer. Jadi zone 2 adalah 119 BPM sehingga 132 BPM. Pace nya lebih kurang 5.45 sehingga 5.05, makin laju lah kiranya.
Kesimpulan untuk konten kali ni, ikutkan pace dan heart rate yang saya kira tadi memang agak baik dan rendah. Jadi untuk orang itu ikut memang sangat okey lah buat easy pace tersebut. Ikutkan easy pace yang dia dapat, tak adalah susah sangat nak ikut. Method yang saya kongsi kepada anda semua ni sebenarnya sangat perlu, sebab kebanyakan para runners di luar sana memang susah nak perlahankan pace ketika berlari. Jadi untuk dapatkan cara yang sesuai untuk perlahankan pace adalah kita kenal dua method ni. Adalah kita kenal pace dan juga heart rate. Apa yang anda perlu tahu, kalau kita buat easy run yang terlampau laju, ia akan memberi kesan yang tidak baik pada keesokan kualiti hard workout yang kita lakukan. Contohnya kalau kita buat hard workout pada esoknya, dia akan jadi macam tak berapa kualiti. Jadi kalau anda selalu buat begitu, lari easy pace yang laju, ini menyebabkan anda menyumbang kepada risiko kecederaan seperti overtrain, burnout. Benda ni kita nak elakkan berlaku. Jadi bagi korang yang tak berapa kenal lactate threshold lagi, apakah detail keterangan lanjut mengenai LTHR, saya akan jelaskan untuk next video bagaimanakah cara anda nak buat lactate threshold secara terperinci. Itu sajalah untuk video kali ini. Semoga anda dapat manfaat daripada video kali ini. Apakah makna easy run? Jangan lupa kongsikan kepada kawan-kawan lain supaya manfaat ini dapat dikongsi bersama yang lain. Ingat, ilmu baik kita kongsi bersama. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Aku Bro Nyem. Sia. Bye bye.